Kalau tak mampu ikhwan, macam misalnya anak-anak ramai. Tahun ni, tahun lepas, kambing mahal. Mungkin yang elok untuk kurban antara 1,000, 1,200, yang paling baik 1,400 dan ke atas. Kongsi-kongsi anak beranak. Berjimat, air raya Aidilfitri itu hari dikorbankan habis duitnya. Beli itu, beli ini. Tapi tak berjimat untuk Idul Adha. Yang berkorban, Idul Adha, kebanyakannya orang miskin kerana jimat cermat. Jimat cermat niat kerana Allah. Selagi kita menabung niat kerana Allah, masukkan ke dalam tabung tu, itu dikira oleh Allah SWT sebagai jihad bin amwal. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Apa itu jihad? Mengorbankan duit kita kerana Allah. Sama ada jihad yang sesungguhnya ataupun jihad kerana menghidupkan syiar Islam. Subhanallah.